Hello guys, hari ni saya nak review produk iaitu, oh my god, apa dia ni? Nampak macam kecil dan ada kartun-kartun gitu. Apa Oh, macam buku. Oh my god, kita buka dulu dia. Oh, makeup rupanya. Oh, ada cermin, ada blusher, ada highlighter, lipstick, eyeshadow. Oh, okay. Kita akan guna makeup ni. Okay, bermula dengan apa tu? Blusher Kita akan pakai blusher dulu. Okay, next pula kita pakai eyeshadow guys. Banyak juga dia punya colour. Oh, kita akan pakai colour yang soft-soft, yang kena dengan kita punya ni tadi, blusher tadi. Guna jari je. Ya Tuhan, pigmentednya. Sumpah tak rugi beli. Dalam harga murah, ada macam-macam function dalam tu. Lepas tu makeupnya berkualiti sebab pigmented. Tak payah nak apply banyak-banyak pun, memang dah warna dia pekat. Okay, next. Highlighter. Try sikit. Satu calik je tapi pekat. Okay, so try dulu apply. Wow, pigmented juga highlighter dia. Pakai sikit je, lepas tu blend. Sumpah cantik highlighter dia, pigmented. Lepas tu senang nak blend dengan eyeshadow tu. Okay, kita pakai lipstick pula guys. Yang risau, lipstick ada 3 pilihan. Saya akan pakai yang hujung tu lah, yang kena dengan bibir saya. Okay, first swatch. Second swatch. Nampak dia dah pekat dah. Tak payah swatch banyak kali pun dia dah terang dah warna dia. So this is the final look. Macam mana guys? Cuba rate dulu saya punya makeup ni. Simple-simple je, tapi ni lah buktinya makeup tu pigmented dan berkualiti guys. Jadi semua bolehlah beli produk ni. Sangatlah berbaloi dengan harga yang sangat murah dan ada banyak function dalam satu masa. Selain jimat masa, jimat duit, kita juga boleh jimat ruang dalam beg.